Baru kena dalam telefon lebih kurang 2 hari ya. Tiba-tibanya jatuh ajak buka bilik, buka resort boleh wedah adik kakak. Jadi adik kakak pertama sekali, amba kena royak dulu deh. Kata video ni bukan kata kita nak beri peringatan. Bukan kata nak lari, nak tunjuk lari ke apa dia dak. Cuma nak beri adik kakak kita pakat tahu kata, orang zaman learning sangat berbeza daripada dulu bergana-gana. Jadi, hari ni amba ada kita tengok di dalam salah satu video yang disebar dari page Nang Fasilo ataupun page Kak Joh adik kakak. Dia sebar mari mengenai Kak Joh dan juga tim dengan dia pergi berjumpa dengan salah satu jumlah budak. Budak lelaki umur 45-16 tahun bersama dengan budak-budak perempuan. Budak perempuan ni lebih kurang dua orang ya saja adik kakak. Lagu mana kau cerita usaha dia nya? Ya lagu ni adik kakak. Pada semalam yang telah lepas, salah satu orang pak saudara bagi budak perempuan pergi turut anak saudara dia. Kerana pak saudara tu saat ni dia duk berasa kata, buat apa kau anak saudara dia ni tubik tengah malam-malam sia-sia malam boleh dan sebagainya. Klik mari dekat-dekat dengan cerah. Tidur jaga tengah hari ke apa gitulah. Pak saudara pun dia turut pergi dengan tok goyak kata nak gimana. Turut anak saudara dia di waktu malam. Turut pergi. Tiba-tibanya dia kakak tahu kata anak saudara Tino dia tu saat ni masuk pergi di dalam salah satu buah resort. Pergi berjumpa dengan Fok Jatah. Fok budak-budak pemuda. Anak-anak muda. Ya wacon lagi adik kakak dia. Allah, pak saudara dia pun kejut lana jugalah. Kemudian pada tu, pihak pak saudara dia saat ni adik kakak, pihak pak saudara budak Tino saat ni lah. Pergi minta kerjasama daripada pihak tuan resort. Kata, boleh ke tak nak buka resort ni kerana anak saudara dia duduk dalam tu. Tapi adik kakak pihak tuan resort saat ni, dia pun jaga juga hak dia tu. Dia nak dulu jaga luka dia, jaga pelanggan dia. Dia tak buka juga dalam mana adik kakak. Lalah kali budak pak saudara tu saat ni, minta kerjasama daripada OSA sukarela di dalam kawasan tempat tu saat ni, mai kecep kira dengan pihak tuan resort. Maka, akhir-akhir sekali, pihak tuan resort saat ni, buka juga pintu saat ni. Bawa buka pintu masuk dalam tu adik kakak. Pergi jumpa anak saudara dia Tino. Tino 2 orang duduk dalam resort bersama lelaki. Lelaki ni katanya lebih daripada 2 orang duduk dalam tu. Jadi kejutlah nak benar lah. Budak-budak tu saat ni tu adik kakak setelah mana berjumpa dengan orang masuk pergi ketok pintu, masuk pergi buka pintu tengok dekat kejut lana. Hak tu menusuk kau tu, hak ni menusuk kau ni dan sebagainya. Berasa dia adik kakak dia menalin nadi juga buat benda lagu ni dia. Maka adik kakak risik lagi tanya budak Tino. Anak saudara dia saat ni Tino tanya mari kata boleh lagu mana mari sini. Kata dia mari sini ni hak salah satu orang budak Tino tu goyak katanya dia mari sini kerana kena dengan seorang lelaki. Dengan seorang lelaki hak dia duk kecek dalam telefon. Tu dia. Hak mari berjumpa hari ni lah. Lepas tu lelaki tu saat ni ajak dia mari berjumpa di dalam resort. Kita tanya lagi. Dia tanya lagi kata kena berapa hari? Budak tu saat ni goyak kata baru kena 2 hari saja. Kena melalui mana? Kena melalui telefon dek kakak dek kecek dalam telefon. Tu dia berkecek telefon tu kok. Ajak mai berjumpa, pergi bertemu selalu dah. Tapi nasib baik, fak mereka semua tu saat ni tak ada melaku perkara gapo dia satu. Tak ada buat gapo dia lah. Maka lalah kali ni kok ambil orang tua dua-dua pihak baik kecek kira bincang gimana kata nak lagu mana. Tapi alhamdulillah pihak ibu bapa budak lelaki tu saat ni pun nak bertanggungjawab lah. Dia mengaku kata kerana duduk dalam tempat lagu tu. Tapi fak budak sama budak tu saat ni adik kakak, kalau sekiranya orang tua nak menikah, budak nak menikah, orang tua pun rela nak menikah. Tapi budak sama budak ni pula lah tak sih sebab dia kata bukan gawe dia. Jadi bukan gawe dia. Cumanya kena melalui dalam telefon gitu ya adik kakak dia. Tu dia. Inilah nak royak katanya budak zaman learning lebih ligak daripada kita zaman dulu. Tambah-tambah learning ni adik kakak kalau kita tengok ada setengah kampung ni tiba-tiba tumbuh resort mari. Kita rasa kata tempat ni orang tak mai jalan langsung. Pak selit sangat. Dalam hutan sangat adik kakak. Tiba-tiba ada resort. Hak ni kita boleh faham adalah kata resort situ ni untuk benda ni. Dan walaupun bukan benda ni semata-matanya tapi benda ni masuk pergi hala kebanyak juga adik kakak duk terima layan ni daripada mereka. Tu dia. Sebab tu adik kakak amba buat video ni tak ada nak lari ke apa dia, tak ada nak kata ke apa dia. Dan kita tak boleh kata kepada orang tua.
kadang-kadang ni orang tua tak ada nak bercara. Cara wedah, ya budak manusia, ya ada nyawa. Ligak kata kau adik kakak pergi kau tu pergi kau ni, goyak kata nak pergi buat ngan buat gapo kau, macam-macam adik kakak dia. Cumanya nak we tahu kata orang zaman learning, budak zaman learning lebih ligak daripada kita zaman dulu. Jangan kita dek seka kata tak apa tu pergi situ tu. Tu dia. Kalau boleh kak kita tanya sikit kata anak pinuk cucu kita ke waris-waris kita tu gimana, sekurang-kurang boleh tahu dek kakak. Amo tak ada nak lari. Kita tak tahu kata benda semacam ni nak berlaku terhadap keluarga kita juga ke mana, kita tak tahu pada masa akan datang. Kau berlaku dah kau kita tak tahu dek kakak, sebab benda ni dia mau boleh menyembunyikan perkara tu sat ni. Cumanya tujuan yang kita buat video ni nak kita tahu kata zaman learning sangat berbeza daripada zaman dulu, berganda-ganda dah adik kakak. Dan perkara seperti ni saat ni adik kakak, bukan kata kali ni kali pertama yang berlaku di dalam masyarakat kita. Dulu kita ada rasa kata kelakuan seperti ni, situasi ini hanya di dalam masyarakat asing saja, tetapi sebenarnya bukan adik kakak dia dah. Inilah maklumat sikit sebanyak yang mau kasih nak beritahu kepada adik kakak. Bukan kata mau nak lari, kerana itu tak ada kuasa di sisi amo nak lari, nak cegah kepada fak kita. Cuma nak goyak tahu kata masyarakat dunia zaman learning, budak zaman learning sudah berubah daripada dulu berganda-ganda. Lagu mana adik kakak berpendapat berkenaan dengan maklumat ni? Cuba kongsi bersama di dalam ruang komen kita di bawah.